satu program Fahmi Fazil. So dalam tu ramailah yang datang, yang turun sebenarnya. Saya pun tak perasan, saya pun tak kisah benda tu. So saya duduk dekat depan, Fahmi berucap, dia sebutlah nama saya, Ceplos ni, tapi nama saya dia tak sebut. Ceplos yang dia sebut tu, parti baru masuk parti. Tahu Ceplos tu bergaji, ada gaji di bawah Jacob. Saya tak kisah, tapi duk ni mengomel, tapi duk ngungkit. Tak kisah apa bendanya tu. Oh, pasal tak acknowledge. Tapi kena acknowledge ke? Ha? Mesti nak kena acknowledge ke? Adakah itu perjuangan? Mesti nak kena bayar ke? Ha? Kalau nak cerita tak bayar ni, tak bergaji ni, semua pun dulu tak bergaji. Semua. Masuk aku belasan tahun. Daripada mula PKR ni, PKR belum ada lagi. Sebelum tu Adil. Sebelum Adil lagi. 98. Mana ada gaji semua? Semua keluar duit sendiri. Adakah semua dapat jawatan? Berapa kerat dapat jawatan? Berapa ramai yang tak dapat jawatan? Berapa ramai yang tidak didendang ketika PKR menjadi kerajaan? Ramai. Lebih ramai lagi. Aku ingat ribuan orang yang tidak didendang. Tak ada masalah pun. Tak ada nak meroyan. Tak ada nak marah. Sebab kita yakin rezeki Allah Ta'ala bagi. Bukannya parti bagi. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tentukan. Kita perlu usaha je. Ada rezeki, Alhamdulillah. Tak ada rezeki, teruskan usaha. Apa masalahnya? Dia nak marah sangat dengan orang yang dapat jawatan dalam Jcom apa semua. Kenapa? Kenapa? Adakah itu tujuan kau jadi pejuang? Jadi pejuang ni? Dia tak ikhlas lah. Jadi betul lah komen-komen netizen yang mengatakan kerana marah kau orang ni kerana tak dapat job. Betul lah kalau macam tu. Kalau ini boleh ke kita panggil perjuangan? Ini cik makan kalau macam tu. Jadi kalau tak terpilih, jangan marah lah. Mesti ada kelemahan dan kesilapan yang kau orang buat. Dia nak marah sangat sampai nak, tahu tadi dekat akhir ayat dia apa? Sampai nak, nak seolah-olah macam nak kerajaan ni jatuh. Nak kerajaan ni jatuh, nak orang-orang lain yang sekarang ada jawatan, ni tak ada jawatan. Allah, kat manalah hati perjuangan kau ni? Di mana letaknya keikhlasan perjuangan kau ni? Sentiasa iri hati, dengki hati dengan sahabat-sahabat yang ada jawatan, dapat gaji setelah menang. Tak perlulah, tak perlu. Kalau kita berpegang pada prinsip perjuangan, kita tak harapkan balasan. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Sebab Allah bagi kita akal fikiran untuk terus berusaha mencari rezeki. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Sampai nak tengok kerajaan jatuh lah. Pejuang-pejuang ni semua jadi jadi pembangkang lah, apa semua. Apa benda lah kau ni? Aku pun kadang-kadang pun heran. Heran tengok Kenapa dengan kau ni? Aduh. Reformis tu berapa ramai yang tidak didendang. Tak ada pun jadi macam kau nak sampai nak doakan kerajaan jatuh, mengharapkan kerajaan jatuh sebab nak tengok kawan-kawan ni semua kan melepek lah apa semua. Tak ada pun. Aduh, berjuanglah dengan ikhlas. Kalau tak ada rezeki tu, kita tetap bersyukur kerana kita ada rezeki lain yang Allah dah tentukan. Yang sampai busuk, jadi busuk hati, dengki hati, marah terhadap sahabat-sahabat yang sama dulu semua ni, kenapa? Kenapa? Tapi sahabat semua tengoklah. Tengok dan faham siapa yang mendoakan, mengharapkan kerajaan yang kita perjuangkan ini, parti yang kita perjuangkan ini puluhan tahun ini, dia sendiri yang mendoakan untuk kerajaan ini jatuh. Jadi harap semua sahabat sedarlah niat dan tujuan mereka ini. Assalamualaikum.